Meriah di dataran Teluk Kemang. Ya, dan di sini malam ni, di sini ya. Di sini kita malam ni. Dataran Teluk Kemang. Santai-santailah sayangku. Siang tadi makan kenduri, malam kita lepak di sini. Okey guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Sekarang 4.30 pagi ya, di pantai Teluk Kemang Potisan. Saya masih memancing selepas ribut. Asalnya memang kami dah memancing. Tadi ikan makan pukul 11.30 malam. Kami dah memancing pada 11.30 malam. Baru setengah jam memancing. Dilanda ribut. Dia punya pasir jangan yang kita lah macam di padang gurun sara di tiup angin. Jadi pancing kami semua kena pasir. Dan sekarang baru sambung balik setelah hujan berhenti. Tadi ada tarikan nampaknya. Okey, jangan lupa like and subscribe channel saya SBKP Fishing. Sekarang air dalam keadaan sudah habis lah, 0.4 meter. Air bergerak naik di awal-awal pagi di Teluk Kemang. Okey, saksikan ada tarikan tu. Saya tadi guna dua atuk kena dua pancing. Pagi ni atuk guna satu je lah. Itu apa yang ada. Tapi sini mungkin sampai pukul 6.30 ataupun pukul 7 pagi saja. Sebabnya kejap ni dalam pukul 6.30 7 pagi dah ramai pengunjung untuk berkelak dan bersantai-santai di pantai Potisan. Jadi kami terpaksa tukar tempat di waktu. Okey, keadaan masih lagi ada renyai halus. Ini dia. Tadi ribut pasir. Jadi terpaksa disiram lah. Ini sahabat saya Aman. Ini Man. Siram air bukan kena panas, bukan dia kena tarik ikan pari, tak ada. Tadi ribut pasir macam gurun Sahara. Ini sekali pak. Jadi memang ribut pasir. Pertama kali saya tengok ribut pasir. Habis pancing mesin, balik ni kita kena cuci nampaknya. Ini sebagai langkah awal lah. Okey, ada 40 ekor udang hidup dalam tong ni. 40 ekor udang hidup. Dah guna 8, 9, 11. Tadi dah guna 8 Dah guna 8 ekor.
tak sempat tukar dilanda badai. Boleh tengok keadaan suasana pasir pun halus, boleh tiup angin. Tak disangka-sangka ada bunga telan. Dia. Okey. Okey. Atuk berjaya tak kumpau rezeki lepas hujan, lepas ribut. Lepas hujan ada pelangi. Lepas hujan ada pelangi. Baru membuat lontaran yang kedua. Baling yang pertama dah berhasil. Kita tunggu hasil baling yang kedua. Stay tune. Oi, umpan laku keras. Pakai mata kecil lagi. Sedang. Abang man kita ni. Lontaran yang kedua. Yang kedua Tengok apa hasil ni. Bismillahirrahmanirrahim. 5 pagi. Sekejap 5 pagi. Dengan dawai phantom dia. Mudah-mudahan muncul tu. Ya, Abang Amal kita. Lontaran yang kedua nampaknya. Okey, atuk belanja suasana Teluk Komang. Ada jam 5 suku pagi kurang lah. Berapa tu? Wah, 5-6 boleh pagi. Orang boleh mandi pagi-pagi dalam air laut. Hai, ontalah kulit ni kan. Toba agak kulit ni. Tadi atuk mancing kat sana, betul-betul kat dataran Teluk Komang. Habis ribut atuk nak mancing lah. Tengok. Ada orang mandi. 4:30 pagi ada orang mandi. Tak apa. Janji baling karau. Apa dah. Itulah aktiviti mancing. Okey, karawan yang kedua. Belum menampakkan hasil nampaknya. Tok pun nak karau nak tengok Tengok umpan. Kena masing umpan. Tak ada.
Atuk guna road 16 kaki Daiwa Wingcast. Ya. Grill Robi 6,000. 6500. Kartu banyak ah. Ada lampu tang. Bugar lagi umpan ni. Bawa balik umpan. Lama tu tak pakai rambut lawa berwarna-warni. Apa panggil rainbow. Hasil. Ya. Dia tu nak lah. Buang kulit kan. Selalu menjadi. Umpan hidup dia buang kulit. Dah lama makan. Dah minta dah. Makan lagi godang makan lah. Hidup buang kulit. Lebih kurang lah, lebih kurang 1 meter. Tak jauh. Tenaga dah tak ada. Hui, sejuk. Hei. Dengan panjang dah basah tadi, kena gitu. Biar angin pula sampai. Berapa man? 542. Ui. Kosek lah. Orang tunjuk. Naik dulu rumah. Orang dah tua-tua ada rumah. Ni mengayap tepi laut. Asyik. Apalah, kau jangan pergi subuh. Kita berhenti lah. Tepi ni masjid lah kan. So pagi nak sambung ni, umpan banyak. Udang kupik ada tu, orang kata udang kupik tu, udang kopek. Udang kopek nak buat udang. Masak Maggi. Maggi dah buat tu Maggi. Dapur pun ada. Sejuk ni kena Maggi panis tu. Sur. Sejuk bosku. Tolak. Man lain lah dia ada baju hujan. Lagak tau ada baju hujan. Tak ada lah catuk-catuk je. Untuk je. Mana ni? Pasang lampu kat tu sampai. Lompat pari lah, lompat pari. Siap ada lompat ekor lagi. Nampak? Adalah sahabat. Itu tak tahulah budak-budak tadi. Tengah galap-galap ni dia main kan.
Sejuk-sejuk pun main air. Atuk tak daya nak main air sejuk dah. Yelah Atuk nak tengok umpan lah. Tengok umpan. Mancing ni kono rajin tengok umpan. Kan ikan koci-koci, kotam kan. Ikan umpan tu. Borek ada gelamur. Macam lah. Macam tadi Atuk tak sangka. Aduh. Bunga tadi tu nak jenahan. Tak sangka. Ni kayu-kayu putih cair tu yang Atuk tak rakam tu. Ada limpan dia. Kampung dan gerak tak luat. Ini karau yang ketiga lah. Yang ketiga. Betul tak betul nak lah. Dengan tekun. Ini kapal kita hama, Pak. Tiga galah masih setia berdiri di dalam kegelapan awal pagi Ahad ini. Yang torang tu dataran Teluk Komang ni. Yang torang yang nampak bercahaya. Gerak cari tempat buang air, cari makan dulu, terus masuk spot. Gerak dari kiri ke kanan. Satu-satu. Okey, karawan yang ke empat dah sekarang yang air ni menghampiri 5 meter gerak pasang. InsyaAllah Atuk akan berpindah ke lokasi lain kerana lepas ini dalam pukul 7 tempat ni mula dipenuhi oleh orang ramai sebab hari ni ayahan, hari cuti. Jadi kita orang konolah pindah sekarang lah ya. Tadi air kat sana, sini air lah, nampak air. Licin umpan dah. Habis umpan dah. Okey.
apabila dapat hukuman pindah, kita pindah. Boleh. Gelama menunggu di pot gelama. Okeylah. 4.30 pukul 6 dalam dekat 2 jam lah kita orang mancing di Teluk Kembang ni. Apalah seekor bunga dekat anak jenahat. Anak jenahat, janji nama jenahat dah. Apalah seekor. Okey. Jadi kita cuba pindah lah. Kita akan selesaikan apa-apa yang patut pagi ni dan kita masuk pot baru. Okey. Jumpa di sana. Bye-bye. Sarapan ala kadar. Boleh lah. Masinnya. Masin. Roti canai yang koreh Lagi tak apa. Habis lah. Dah sedap pun habis. Membazir setan. Dia kata membazir amal setan, jadi dia habiskan lah. Ni orang Oh. Tu jalan. Oh, kira Dah tak kena tadi. cukup lah. Jangan. Bateri tak ada. Macam